Hai, Assalamualaikum. Saya Syah. Hari pertama yang saya buat, awal-awal tu malu. Lepas saya dah try satu ataupun lebih, seorang. Lepas saya try seorang tu, saya dah okey. Dan saya senang lah nak approach orang kan. Sebab mula-mula fikir macam susah apa semua kan. Jumpa dengan orang lah. Sebab selalunya kalau letak kat kedai orang, kita tunggu orang datang kat kita. Ini kalau kita pergi kat orang, lagi senang. So kita terangkan kat dia terus. In case kalau dia minat benda tu, kita boleh jual je terus kat situ. Itu biasalah. Macam kalau kita pergi orang tak suka, dia halau, itu biasa. Tapi lama-lama tu maybe okay lah. Sebab kan saya first day, so adalah benda tu terasa sikit lah. Tapi tak apa, first day. Lebih ramai yang kita jumpa, lebih banyak yang kita boleh jual. Peluang kita nak menjual tu makin tinggi, makin banyak lah.